Assalamualaikum geng kebun. Saya buat bancuhan ni lagi untuk halang monyet dan kera masuk ke kebun kami. Bahan-bahannya belacan dan ubat gegat. Nak campur air boleh, tak campur air pun boleh. Mungkin agaknya alat penggera bunyi anjing menyalak ni dah tak berkesan lagi untuk menakutkan monyet dan kera. Monyet dan kera ni kalau dia tengok benda tu tak bergerak-gerak, dia pun hilang takut. Pengisar yang saya guna ni pengisar yang memang saya khaskan untuk kegunaan kebun. Saya tak gunakan di dapur untuk bahan masak. Saya masukkan bahan tadi dalam botol dan lubangkan. Kalau bimbang botol ni bahaya bagi kanak-kanak, boleh guna cara lain. Tumbuk ubat gegat dan belacan tadi secara kering dan bungkuskan macam sup bunjut pun boleh. Nak rendam baju dengan air belacan tadi dan jadikan orang-orang, atau sangkut saja baju busuk belacan tadi di pagar yang biasa kera dan monyet lalu. Kalau rasa selamat, boleh masukkan dalam botol dan gantung. Sekitar kebun kami ni memang tanah pertanian, jadi tak ada penduduk di sini. Ada banyak cara untuk kita gunakan belacan dan ubat gegat ni untuk halau kera dan monyet. Dalam setahun 2 kali je kami buat cara ni, kerana monyet dan kera tak selalu datang ke tempat kami. Sesekali je. Kalau ada modal besar, boleh buat pagar elektrik. Alhamdulillah.